Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berada di Ampang sekarang ni. Hari ni adalah 23 Ogos 2026. Itu dia bermulanya Bank Rakyat Community Ride 2026 dan saya akan menyertai 60 km pada hari ini. Setinggi 1400 meter elevation. Jadi saksikan video ini sehingga penghujung. Kita U-turn balik. Sampai sini kita sebelum sini kita pusing balik. Ini dia suasana di EKVE Tol Ampang. Good bro, I'm good. So any target for today? No lah. It's just gonna be Just enjoy the ride run lah. So My first taxi, I think. Oh, okay, alright. 60. Nice bike. Thanks bro, thanks. BMC time machine, eh? Yeah, SLR02. So I heard you'll be registered for Powerman. Yes. Classic, eh? Classic. You must be very brave. Thanks bro, thanks. Okay, all the best. Enjoy the ride. Tengok brother ni, folding bike je. Akan berkayun kilometer 1400 meter elevation. Okay, Okay. alright. Dari mana ni? Dari mana? Johor Bahru. JB. Oh, saya kampung pun JB lah. Dekat Taman Renting. Okay, all the best. Semoga maju jaya. Jom, mana yang rider yang tak sampai, kita akan minta dia untuk naik bro. Sebab kita kena habiskan sebelum dekat sini 10.30. Okay, lain kata kepada rider-rider yang nak Best. di Johor. Enjoy. Layan. Layan Jangan lupa untuk terus serta Jom kita layan saja event pada hari ini. 60 km 1400 meter elevation. Dikatakan lebih 1400 para peserta pada hari ini dalam dua kategori 60 dan 30 km. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Anda akan memberikan dua tersikat saja, okey? Pastikan dua tersikat. Selamat jangan semangat. Ada ni. Kalau nak potong, tengok sekalian. Wow. 1400 meter elevation, 60 km bersama lebih 1400 para peserta pada hari ini. So saya menjangkakan highway ini mempunyai rolling yang berulang-ulang. Jadi kita kena ada strategi dan kita kena menjaga heart rate juga. So dalam segmen yang pertama ni kita bermula dengan satu descent, iaitu menuruni bukit. Itu dia bermulanya rolling yang pertama. So rolling yang pertama ni kita akan menggunakan kaset yang besar. So kita kena hati-hati, ada juga cyclist yang telah berhenti di sini. So ada yang menggunakan folding bike, ada yang menggunakan mountain bike, dan majoriti adalah menggunakan road bike. So ada juga grup-grup, even pro cyclist pun ada dalam kayuhan ni.
So untuk kayuhan sebegini untuk jimatkan tenaga adalah kita berkayuh secara drafting. So di mana kita berkayuh di belakang riders yang lain. Jadi itu akan mengurangkan wind resistance, rintangan angin. Jadi kita akan dapat menjimatkan tenaga kita daripada kita berlawan dengan angin. So itulah cara yang terbaik, strategi yang terbaik dalam berkayuh dalam kumpulan ni. Dan setakat ni memang pada mulanya agak nervous sebab rasa macam mencabar. Tapi sebenarnya dia adalah lebih kepada teknik dragon back, iaitu anda kena layan saja bila turun bukit. Anda jangan pakai brake supaya momentum anda laju dan momentum anda lancar saja. Bila anda naik bukit, anda sudah ada momentum daripada penjimatan tenaga semasa menuruni bukit. So itu memang menyeronokkan. Jadi kita tak perlu 100% habiskan tenaga semasa mendaki sebab kita sudah ada momentum. So itu dia strategi untuk rolling sebegini. Tapi ini baru permulaan. Di depan tu nampak rollingnya yang kalau di Putrajaya tu ada macam bukit bangang. Tapi dia harap tak banyak lah bukit-bukit yang panjang sebegitu dan ada naik turun. Okey, kita layan saja. Itu dia pemandangan yang indah di waktu subuh. Gunung Ganang, cahaya matahari telah mula memancar. So ini dia EKVE, Lebuh Raya bermula di Ampang dan tak silap saya sampai ke Hulu Langat. So brother di depan ni memakai jersey Lekas Highway, mengingatkan saya Lekas Highway di mana baru-baru ni saya memenangi basikal Pinarello F7. Okay bro, Lekas Highway join kau ni. Join. Berapa km? 7 lebih. Alright. Okay, jumpa di sana. So, dia ada peloton yang besar di sini. Kalau anda mampu untuk ikut pacing mereka, itu adalah terbaik. Oh, Prof. Go. Itu dia Prof Hisham daripada UTP. Itu dia. Kita telah sampai ke U-turn yang pertama. So kita telah berkayuh lebih kurang 15 km dan kita ada 3 pusingan lagi untuk menamatkan 60 km. So memang menarik sebenarnya route ni sebab ia menggunakan teknik dragon back. So ada teknik untuk berkayuh di kawasan ni. Dan ia tidaklah seperti berkayuh di Cameron Highland di mana climbingnya tak putus-putus terus 1400 meter. Tapi ini adalah up and down, dragon back. Jadi anda boleh jimat tenaga semasa descent dan anda boleh layan dengan cadence semasa climbing. So itu dia teknik di sini. Okey, kita akan rasa bagaimana pula suffer fast dalam menuju ke garisan permulaan. Kita akan kembali semula. Di sana kita dapat
rasakan ada rolling yang panjang. So kita akan lengkap satu pusingan untuk merasakan cabaran raut 60 km ni. Okey, kita layan saja. Itu dia pemandangan yang indah di sini. Tol EKVE. So kalau dilekas tu kita tidak dapat menikmati keindahan pemandangan sebab kayuhannya di sebelah malam. Tetapi di sini berkayuh di sebelah siang hari, anda dapat lihat kabus pagi, suasana yang nyaman, yang indah. Cuaca juga agak baik pada hari ini, alhamdulillah. So semasa berkayuh ni kita dapat menikmati keindahan alam dan juga kita dapat bersyukur kerana kita dapat berkayuh di sini dan dikurniakan dengan kesihatan yang baik, alhamdulillah. Betul. Ya. First time sini. Video saya dekat finishing line. Oh ya ke? Oh, okey. Okey so far first time ke? Masalah juga amino vital ni untuk kita koyakkan. Kita menghala ke Ampang. So jalan Kebun Raya ni ditutup khas untuk acara Bank Rakyat Community Ride pada hari ini. Bukan senang kita dapat berkayuh di AKVE pada hari ini. So ini adalah cara yang paling selamat untuk kita berkayuh di jalan raya. Kita telah dengar banyak kes-kes kemalangan melibatkan peminat berbasikal dengan kenderaan awam. Jadi itu adalah satu berita-berita yang menyedihkan sebenarnya, di mana kenderaan awam masih belum peka dan prihatin terhadap cyclist. Jadi diharap kemalangan yang berlaku jadi satu iktibar untuk kita semua dapat berkongsi berkayuh di jalan raya dan jadikan Malaysia satu destinasi tarikan untuk peminat-peminat hobi berbasikal. Itu dia kelihatan para peserta 30 km. Mereka mungkin baru saja berlepas. So mereka santai-santai saja di sana. So sebenarnya lebih enjoy kalau para peserta 30 km. So di sana kelihatan water station. Mungkin kita boleh lihat sebentar apa yang dihidangkan di situ. Kemudian kita akan teruskan perjalanan sebab kita tak boleh buang masa di sini. Kita banyak ketinggalan sebenarnya. So itu dia water station yang pertama. Dan kita telah berkayuh hampir sekitar 20 km. Itu dia. Dengan wow, ada makanan di sini. Mari kita lihat apa yang dihidangkan di sini. Apa tu? Apung. Tak boleh makan. Perut penuh. Terima kasih ya. Sedap hidangan. Alright, itu dia. Cangkul pun ada. Okey, menarik. Okay bro. Okay, kita teruskan perjalanan. Kita tak boleh buang masa di sini. So memang hidangan yang menarik. Syabas kepada organizer yang cuba memeriahkan event ni dengan makanan-makanan yang itu sebenarnya lebih sesuai untuk di finish line nanti. Kalau saya makan makanan berminyak seperti itu, takut ia akan mengganggu penghadaman dan juga pernafasan nanti. Okey.
Kita layan saja. Kita dah berkayuh 20 km. So harap kita dapat menamatkan raut yang pertama 30 km supaya kita dapat sama-sama dengan cyclist 30 km. So mungkin kita tinggal lebih kurang 500 meter saja lagi untuk loop yang pertama. Brother ni santai je, relax je. Alright, so jadi kita telah lengkap untuk merasai satu loop. Bagaimana azabnya ataupun nikmatnya untuk 30 km yang pertama. Jadi bila minda kita sudah tahu apa yang boleh kita jangkakan, mungkin loop yang kedua ni insyaAllah lebih mudah. Alright, tinggal berapa ratus meter saja lagi untuk kita U-turn semula. Berakhirnya loop yang pertama. So kita ada satu loop lagi selepas ini untuk 60 km. So lengkap satu loop untuk 60 km ni. So setakat ni alhamdulillah, so far so good. Kita masih bertenaga. Dan kita dah menjangkakan bagaimana susah senang untuk loop yang pertama ni. Untuk medal. Okay. Alright, kena pakai ke? Kena untuk ambil medal nanti. Alright, thank you. Loop pertama. So kita ada satu loop lagi untuk menamatkan. Sikit lagi Ni tipu saya ni. Bagus. Kadang permainan minda itu penting. So loop yang kedua ni, jika kita dapat memotong beberapa peserta 30 km, itu akan meningkatkan rasa confident kita, keyakinan untuk menghabiskan 60 km ni. Sebab yang pastinya kita tidaklah terlampau ketinggalan. Okey, kita akan kembali untuk rolling. So memang menarik pemandangan di pagi ini dengan selekoh-selekoh yang kita rasa selamat berkayuh di sini. Dan bila kita descend, speed kita boleh mencapai senang-senang saja 30, 40 dan mungkin juga 50. Jadi kita enjoy saja. Bukan selalu kita dapat berkayuh di EKBE ni. Harapkan acara ini diteruskan lagi supaya kita dapat sekali-sekala berkayuh dengan selamat dan juga dengan enjoy saja pemandangan di sini. Itu dia, telah mencapai lebih daripada 50 km sejam. Dengan pemandangan Bukit Bukau di kawasan Ampang ni, menghala ke Hulu Langat. So sebenarnya jika anda ingin mencuba berkayuh di sini, anda boleh mula rasai dulu dengan 30 km. Ramai juga saya rasa peserta 30 km. Hanya mereka yang berjiwa pelumba saja, yang memang berani, akan mendaftar untuk 60 km.
kita dapat lihat pro rider pun menyertai event sebegini dan mereka mungkin dapat menghabiskan 60 km dalam kurang daripada 2 jam. Bermaksud average speed pada lebih daripada 30 walaupun elevation yang tinggi sebegini. Itu dia, kita telah kembali ke water station, tapi kita akan skip water station supaya kita dapat jimatkan masa dan kita telah berkayuh lebih daripada 35 km. Jadi kita tak perlukan water station sebab kita telah banyak berlatih dengan lebih daripada 60 km sebelum ni. Jadi bekalan amino vital dengan salt stick saya rasa sudah mencukupi untuk tenaga kita. Dan semalam pun saya dinner nasi kandar kurang kuah, jadi cukup untuk carbo loading semenjak semalam. So hari ni kita layan saja route ni dan insyaAllah bila kita telah U-turn, minda kita akan jadi semakin kuat sebab kita akan tinggal 15 km saja lagi menghala ke finish line. Okey, kita tak sabar untuk menamatkan kayuhan pada kali ini. Ini adalah kali ketiga tahun ni memang kurang berkayuh banyak dengan larian sebab itu lebih mudah, hanya perlukan kasut saja. Tapi bila berkayuh basikal ni banyak persiapannya. Jadi bila kita curi-curi masa dapat berkayuh tu, kita kayuhlah. Dan ini pengalaman yang pertama debut di EKVE. Mantap bro. Ingat abang punya kau. Basikal free. Yes. Join tak lekas? Tak Okey. Itu dia Brother Gusto. Mantap juga basikal-basikal Gusto. Oh itu dia. Satu lagi Gusto. Laki bini husband wife. Oh itu yang bersemangat tu. Support each other. Climbing layan. Suami isteri berkayuh di EKVE. So itu yang bersemangat, support each other untuk menamatkan route yang sederhana mencabar bagi saya. Taklah semuanya climbing semata-mata, tapi juga ada rolling, ada descent. Jadi memerlukan teknik yang sesuai untuk berkayuh di kawasan ni. Jadi bagi saya ia adalah bukan route yang mustahil untuk ditakluki oleh mana-mana newbies. Anda cuma berani untuk mencuba, dan kalau anda nak kurang risiko, anda boleh cuba 30 km dan tahun selepasnya anda boleh cuba 60 km juga ataupun 60 km pula. Alright, so kita layan saja. So di depan tu ada exit ke Hulu Langat dan kita kena sampai ke tol Hulu Langat untuk U-turn ataupun Sungai Long. Setelah kelihatan cyclist menarik nafas untuk santai saja. So itu bib berwarna orange, mungkin 30 km ataupun kurang. Okey, tak silap saya yang paling kurang pun 30 km. So kita layan saja rolling yang panjang ni. Saya rasa rolling ni senang-senang saja, mungkin boleh capai dalam 100 lebih meter elevation. So dikatakan secara keseluruhan lebih kurang 1400. So itu dia
Cyclist santai-santai saja menikmati keindahan alam di sini. Selfie, wifi. So bukan senang dapat peluang berkayu di sini. Itu dia bro, S-Work yang sangat cantik. Oh, karipak yang bagi tenaga Oh, mantap bro. Oh. Bukan senang dapat karipak dekat water station. So di sana kelihatan dogma berwarna putih. So saya tak pasti ini model mungkin F series. Ya. So khabar baik, kita dapat perhatikan perbezaan di antara dogma dan bukan dogma, di mana kayuhannya effortless. Masih boleh tersenyum. So okay. Ni debut ke dah pernah join EKVE ni? Oh join Oh, tu pasal nampak mantap. Oh ya. Oh, tahun bila tu Lepas. Oh, tahun lepas. Alright. Nice meeting you again. So kita layan je Peserta sudah mula menolak basikal, menunjukkan betapa mencabarnya raut ni. Itu adalah peserta 30 km. Bayangkan, mungkin beliau menggunakan folding bike. So memang mencabar sebenarnya untuk foldies walaupun 30 km. Bukan biasa-biasa kaleng-kaleng route ni. Setelah sampai ke loop yang terakhir, bermaksud kita telah melengkapkan lebih kurang 45 km. Tinggal 15 km saja lagi untuk menamatkan 60 km. Dan kita telah berkayuh sekitar 2 jam. Masa yang diberikan adalah 4 jam untuk 60 km ni. So kita telah menjangkakan macam mana loop yang pertama. Jadi kita tahu cabaran-cabaran hanya ada sekitar 2 atau 3 climbing saja untuk patah balik ni. Dan kebanyakannya kita akan enjoy descent yang memang anda boleh pergi pada speed yang tinggi. 40-50 km tak ada masalah. Jadi minda anda sepatutnya lebih kuat untuk segmen yang terakhir ni, 15 km. Jadi kita akan gunakan strategi yang sama. Kita akan skip water station dan bekalan yang ada amino vital, salt stick dan air mencukupi sebenarnya untuk menamatkan 60 km ni. Itu dia, kita dapat jimat tenaga, turunkan heart rate dalam segmen ini. Bila kita menuruni bukit descent ni, kita dapat stabilkan heart rate kita dan kita dapat kurang berkayuh untuk anda stretching kaki anda supaya tidak cramp. Dan pada yang masa yang sama ada dapat meluncur dengan sungguh enjoy sekali. Itu dia pemandangan yang indah di sekitar Hulu Langat ni. Dan jalan raya highway ETV ni memang sangat cantik sekali. Sangat susah untuk anda lihat ada loopholes. Sebab itulah berkayuh di highway ni memang acara yang favourite saya. Sama juga seperti di highway lekas. Cuma highway lekas ni bila dianjurkan, dahulunya banyak dianjurkan di hujung tahun. Tapi kali ni sama juga. Jadi apa yang cabaran untuk lekas highway ialah takut hari hujan. Jadi bila malam hujan, jalan pun gelap. Itu yang cabar sedikit lah lekas. Alright, kita layan saja.
So ini dia pemandangan yang indah di Hulu Langat. Dan jalan yang sangat cantik di EKVE ni. Tiada loopholes. Dan anda dapat berkayuh alhamdulillah dengan selamat. So itu dia. Sebab itulah saya sekarang ni banyak kurangkan kayuhan di jalan-jalan biasa. Sebab kenderaan lain kurang prihatin terhadap cyclist ni. Jadi acara sebeginilah yang lebih sesuai dan selamat untuk cyclist. Kena kita dijaga yang baik sekali. Ada ambulans, ada lori angkut broom, dipanggil broom wagon. Jadi kalau anda rasa tak boleh habis, anda boleh enjoy saja naik broom wagon. Sebab itu kayuhan sebegini risikonya rendah. Dan anda berkayuh pun banyak disediakan kemudahan seperti surau. Lepas ni finisher, anda dapat dihidangkan dengan makanan-makanan. Tadi di water station pun ada curry puff, ada kuih, ada sandwich. So memang enjoy. So diharap organizer Bank Rakyat akan teruskan acara ini pada tahun depan. Dan saya akan cuba sedaya upaya channel ni bantu Bank Rakyat community ride ni dan organizer. Jersey pun bagus, Pro Apparel. Jadi mereka dapat liputan yang terperinci untuk kayuhan community ride EKVE ditaja oleh Bank Rakyat. Jadi saya cadangkan, saya seru semua cyclist untuk consider event ni. Peserta-peserta daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Brunei, memang enjoy sekali. Mencabar, memang mencabar, tapi tidak mustahil. Dan jika anda mendengar channel saya ni, vlog saya ni, anda boleh gambarkan teknik yang anda boleh gunakan. Di mana bila anda climbing tu, anda layan dengan cadence. Gunakan sama ada, okey, anda bayangkan anda ada dua choice. Anda boleh pakai chain ring yang besar dan kaset yang besar, seperti anda melangkah panjang untuk menaiki bukit. Ataupun jika anda takut heart rate anda ataupun cramp, anda boleh gunakan chain ring kecil dan kaset yang sederhana, tengah ataupun lebih kecil, supaya anda dapat kawal cadence ataupun pacing anda. Okay, so itu teknik masa climbing. Masa descent, of course anda gunakan chain ring yang besar dan kaset yang lebih kecil atau tengah, supaya anda dapat kawal. Anda tak terlampau membazirkan kayuhan yang laju, ataupun anda tak perlu kayuh pun semasa descent. Jadi anda layan saja, anda jimatkan tenaga, anda turunkan heart rate, tarik nafas panjang-panjang. Jadi itulah recovery sementara apabila anda menuruni bukit. So itu dia strategi untuk berkayuh di EKVE ni. Dia seperti dragon back, tapi dragon back yang agak panjang lah. Dia ada rolling yang sedikit panjang, descent, lepas tu rolling lagi. Jadi dragon back yang panjang sedikit dalam 30 km. Jadi kalau dragon yang di jalan kampung tu mungkin anda climbing sedikit terus descend, itu lagi best macam roller coaster. Tapi ini dragon back yang jarak yang jauh, jarak yang panjang. Dan dia tidak sebenarnya mencabar seperti Cameron Highland. Sebab Cameron Highland anda kayuh tak putus-putus climbing, kemudian bila anda pulang anda descend terus. Tapi ini anda naik turun seperti roller coaster. Ini brother ni dengan folding bike, santai saja.
Alright. So anda boleh pakai apa saja basikal, folding bike, mountain bike, layan saja. Memang enjoy saya rasa untuk 30 km. Mungkin sekali-sekala mencabar juga untuk 30 km pun untuk newbies. Ada yang tolak basikal tadi. Tapi yang penting kadang-kadang kita kena mencabar diri kan. Takkanlah asyik santai je kan. So walaupun folding, kadang-kadang kita kena cabar diri baru kaki dan jantung kuat. Tak adalah santai memanjang, lebih banyak makan, lebih banyak minum teh tarik daripada kita burn calories dan fat. Okey, itu tips saya. Jadi kita dah berkayuh 48-50 km, 10 km saja lagi. 10 km bagi saya macam, kalau saya lari pun selalu saya lari 21 km. So kalau 10 km tu saya berlari, jogging pun boleh sampai, InsyaAllah. Alright, kita layan saja dan kita akan tanya pendapat-pendapat, feedback daripada peserta. Oh, ya ke? Alright. So dia specialize. Ni terlampau enjoy ni. Enjoy sangat ni. Mungkin terlampau mudah bagi dia. Okey, kita skip lagi water station. So saya rasa tak perlu water station. Kita akan tinggal kurang daripada 10 km saja lagi untuk kita layan dan habiskan insyaAllah 60 km community ride. Memang servis yang terbaik daripada organizer. Makan cukup, minum cukup, syabas diucapkan. Itulah baru enjoy yang dikatakan community ride. Okay bro. Okay, terima kasih volunteer. Terima kasih. Itu dia pemandangan yang indah di sekitar Ampang. So itu dia kawasan kampung. Itu dia kelihatan cyclist dengan side mirror. Enjoy saja 30 km ni. Syabas diucapkan. Itu dia folding bike juga untuk 30 km. Cyclist veteran. Semangat itu penting untuk sama-sama kita meraihkan event ataupun acara yang sihat ini. Kita tinggal lebih kurang 10 km saja lagi ataupun kurang. Jadi kita akan enjoy saja dan kita layan saja. Kawal pacing, kaki pun okey. Cukup garam, cukup sodium, cukup electrolytes. Sebab saya telah hisap 2 biji Himalayan salt stick ataupun candy. Jadi terlayan saja event ni. So ini dia brother ni, S-Works berwarna merah. Enjoy saja, kawal cadence. Rolling ni kalau mereka yang biasa tak ada masalah. Anda tak perlu menggunakan muscle untuk menaiki rolling sebegini. Anda hanya perlukan motion saja. So sebab itulah kawalan gear yang betul akan membantu anda untuk menaiki rolling sebegini. Dan bagusnya cut off time yang panjang membenarkan kita untuk santai-santai, boleh berhenti sekejap, boleh tarik nafas, boleh ambil energy gel dan kita sokong menyokong di antara kumpulan. So ini dia, ada yang menaiki mountain bike,
So mereka layan saja mountain bike ni. Sebenarnya mencabar menggunakan mountain bike sebab pertama ialah berat, kedua ialah walaupun stabil, tapi bagi saya berat sebenarnya. Satu mountain bike mungkin sekitar 18-20 kilogram, dan basikal saya ni adalah sekitar 8 kilogram saja. Jadi macam berlari juga, jika anda memakai kasut yang berat, lama kelamaan ia memakan tenaga anda. Jadi sama juga. Okey, dan nikmatnya tentang group set. Group set saya adalah Di2 Ultegra, iaitu electronic shifting. So memang smooth sekali. Di2 ni memang kalau anda dah biasa gunakan Di2, anda mungkin tak pandang lagi group set mechanical. Jadi electronic shifting adalah favourite saya. Kedua-dua basikal saya Canyon, Grail dan juga Pinarello F7 ni menggunakan Di2. So itu adalah yang saya mampulah, kan. So bezanya dengan F9 sekarang, angka-angka ganjil ialah di mana group setnya adalah Dura-Ace. Tapi saya rasa anda tak perlu sampai ke Dura-Ace sebab yang membezakan hanya dari segi berat, kan. Itu anda pro cyclist, bolehlah anda invest sampai ke Dura-Ace. Tapi hobi cyclist macam saya rasa mencukupi dengan hanya Ultegra. Alright, kita layan saja. Memang kita sudah bersama-sama dengan cyclist 30 km. Jadi itu memberikan kita keyakinan bahawa kita boleh sama-sama habis dengan mereka. Kita tidaklah ketinggalan sangat. Dan ada juga sekali-sekala kita jumpa cyclist 60 km. Itu dia dengan setup seperti Ironman. Triathlon pun ada. Dengan horn handlebar. Okey, wow, mantap sekali. So kita tinggal lebih kurang 5 km saja lagi untuk menamatkan 60 km, 1400 meter elevation. So bunyinya macam mencabar, tapi dengan teknik yang betul, alhamdulillah kita hampir menamatkan kayuhan kita pada kali ini. Ini adalah kayuhan yang keempat pada tahun ini. Itu dia, rider yang mantap boleh masih tersenyum setelah lebih 50 km berkayuh. So itu dia, kalau dengan teknik yang betul, kita dapat menaluki EKVE Bank Rakyat Community Ride ni dengan mudah sekali. Even dengan folding bike ala-ala Brompton pun boleh menamatkan 30 km dengan route yang agak mencabar ni. Alright. So kita akan cuba all out sedikit. Sebab bila lagi kita nak cuba push tenaga kita. So tak silap saya tinggal 1 atau 2 lagi climbing. Ataupun ni climbing yang terakhir sebelum kita terus ke finish line. Itu dia peloton yang happy saja. Sebab mereka tahu mereka hampir di finish line. Itu dia kelihatan cyclist telah mula menolak basikal. So bukan biasa-biasa route ni. Tunjukkan betapa mencabarnya route di EKVE ni. Okay bro, layan je. Sikit lagi. Rugi kalau naik boom ni. Betul. Rugi. Itu dia, semangat itu penting. Berapa ratus meter saja lagi. So ini adalah climb yang terakhir mungkin.
Selepas tu kita akan terus ke garisan penamat. InsyaAllah pencapaian yang ke-4 kayuhan pada tahun ni. Memang kurang berkayuh pada tahun ni. Curi-curi masa saja. Dan Alhamdulillah kita berkesempatan juga menyertai dan menyokong event berbasikal seperti ini. So syabas diucapkan kepada organizer, sponsor dan semua partisipan yang sama-sama menyokong acara berbasikal yang menarik di EKVE ni. Dan syabas juga kepada EKVE, organisasi yang membenarkan kami berkayuh di sini. Banyak juga lori-lori broom yang bersedia saja membantu cyclist jika mereka tidak mampu menghabiskan. Dan ini menunjukkan bahawa keselamatan diutamakan dan kemudahan diberikan kepada semua cyclist supaya kita dapat berkayuh dengan selamat, dengan berbahagia, enjoy je. Ini adalah satu hobi yang sihat bagi saya. Ia menggalakkan kita mengamalkan gaya hidup sihat, di mana kita kena sekali-sekala push untuk menghadapi cabaran, untuk kurangkan kalori, untuk amalkan budaya aktif. Dan saya rasa itu adalah lebih baik daripada kita mencuburi bidang-bidang yang negatif, yang memburukkan nama negara dan membahayakan diri kita semua. So di depan tu juga kelihatan cyclist bukan saja naik bukit menolak, tapi turun bukit juga. Oh. Bahaya juga motor ni. Sebab kita sedang laju So itu dia. Berapa ratus meter saja lagi, 1 kilometer untuk menamatkan Bank Rakyat Community Ride 2026. 60 km 1,400 meter elevation. Masih ada climbing yang terakhir mungkin. Ada climbing yang tidak habis-habis. Okey, mungkin yang terakhir rolling saja depan ni. Okey, kita push yang terakhir. So saya boleh katakan satu pencapaian yang terbaik. 1,400 ni sebenarnya saya hanya capai semasa mendaki Cameron Highland. Sumpitan pun sekitar 1,000 meter elevation, tetapi sumpitan tu cabarannya ialah climbing yang tidak habis-habis. Seperti juga Cameron Highland, tapi ni ada rolling, naik turun. Jadi saya rasa ia sederhana mencabar, tidak terlampau mencabar. Newbies yang sudah beberapa kali menyertai acara basikal boleh cuba. Dia memang berbeza dengan OCBC ataupun Easy2 Ride, sebab itu adalah kayuhan yang memang santai dan flat. Tetapi ini memang ada sedikit cabaran. Jadi alhamdulillah 60 km 1,400 meter elevation. Lama ni bang. Terus kita jumpa kat Taiping bang. Ya, Taiping Taiping. Oh, untuk yang right ke? Masih. 11 tadi. Bulan 11 ni? Bulan 11 kita ada half marathon. Half marathon bang. Masih. Ini dia 60 km. Alhamdulillah. Bank Rakyat
Band Rakyat Community Ride 60 km 1400 meter elevation. Event ni okey ke? Daripada 1400 jadi 700 tu okey lah. Kena tipu. Kena tipu Okey lah, 780. Oh, 780 meter elevation. Elevation. Tak sampai pun 1000. Sampai 1000 pun. Oh, kita kena scam ah. Kena scam. Tapi lebih baik scam yang kurang kan. Sekarang yang kurang lah. So event ni berapa bintang daripada 5? Sebab kena scam, 4 lah. Okey, tahniah. Okay. Next Thank you. year join lagi tak? Next year insyaAllah join. InsyaAllah kan. Okey kan. Is possible Possibility memang kita event macam ni lah kita nak join. Ya. Selamat, lagi selamat. Saya rasa kurang sikit promosi untuk event ni kan. Tapi promotion memang kurang lah. Kan, Ni kurang pun kan. macam duk korek-korek Ya. through specific group dalam Facebook tu baru nampak. Kan. Dalam 1000 lebih peserta kan. Tapi event ni saya rasa boleh tarik lagi ramai cyclist. Dia memang dia punya elevation tu boleh tahan lah. Yalah, orang takut lah kan. Okey. Syabas. Okay. Masih. Terima kasih, bang. Tahniah. Jumpa lagi. InsyaAllah. Okay. Alright. Hello bro. How many stars for this event? Huh? How many stars out of 5? 4. 4 Yeah. Happy Tiring. First time? Yeah, first time. You are using sport shoes Yeah. Congratulations. Thank You you. still can finish. Yeah. Faster than me. 60 km right? Alright, congratulations. Good job. So macam mana event ni? Oh, okay. Berapa bintang? Dari berapa? Daripada 5. 5 bagi 4.5. 4.5 Apa yang kena improve lagi? Okey, saya rasa event ni boleh ada tarikan yang tertentu kan. Contohnya dia boleh buat segmen yang macam King of Mountain untuk mereka yang nak berlumba lah kan. Ya. Dia boleh make it excited. Lepas tu water station pun okey juga, menarik kan. Macam-macam ada kuih semua kan. Ya. Jadi so far so good. Okey. Tapi mungkin peserta tu lah, kalau boleh ramai lagi kan. Yalah. Baru kita seronok berkayuh, berjemaah, climbing sama-sama kan. Alright. Ada start awal lagi baik lah. Start awal lagi ni dah panas Dah panas. Okay, alright. Baik. Tahniah. Okay. Mantap bro. Kita pacing lebih kurang sama je. Bro, event ni berapa bintang? Daripada 5? 5 Lima, letih lah. Letih dia 5. Oh, suka lazat Lazat. Rasa baik tak berhenti. So hari ni gusto. Mantap bro. Congrats. Congrats. Berapa bintang? Daripada 5? 5 bintang. 5 bintang. Banyak happy. Happy Very happy How many kilometers just now? 30 or 60? Wow. Hebat. Congratulations. You also hebat. Thank you. Itu dia berakhirnya Bank Rakyat EKVE Community Ride 2026. So sekarang kita menghala balik ke Aeon Big Ampang sama semua cyclist di sana. So event ni berapa bintang? Event ni Daripada 5. Awal 5. Right 4. Ride 4 Right 4. Best. Best kan, lazat kan? Lazat. Mencabar kan? Mencabar. Sesuai untuk Ironman Sesuai untuk orang yang lama tak kayu. Okay bro, alright, congratulations. Balik. Belum. Wow, terima kasih. Macam kenal ni. Tak tahu join. Okay. Ini je kan? Okay, masih. Cukup lah. Pak kau ni. Pak saya masuk kereta lah. Pak balik. Macam congrats. Hey, macam Apa tak apa? Lama tak nampak. Curi-curi masa nak kayu. Sirat je sekarang. Terpaksa lah, banyak kasut kat rumah. Kasut sponsor. Okay, congrats. Ada ke lagi draw? Tak ada. So itu dia basikal kita pada hari ni. Terima kasih kepada Pinarello F7 yang membenarkan saya menamatkan kayuhan pada hari ini.